Kira dia sebagai ikon lah. Ikon. So dalam grup futsal circuit tu ada coach, ada ikon bekas player, ada macam part from media, ada organizer. Betul. Such a complete own entity lah. Betul. Dia sebab Menarik. dia bukan complete ke. Dia kita orang melengkapi. Faham. Dan Faham. kita orang guna kepakaran kita orang yang kita orang ada untuk sama-sama buat satu gerakan ni. Sebab benda ni tak boleh buat seorang. Kan? Jadi bila ada nadi-nadi ni yang kita orang sampai malam-malam dekat court, meeting apa semua kan. Jadi benda tu memang renyah, memang letih, tapi penat lelah kita orang tu berbaloi. Bila kita orang tengok apa yang kita orang impikan menjadi kenyataan. Boleh kita pergi kepada hari kejadian. Okey. Mana buat dulu? Sekolah menengah ke sekolah rendah dulu? Menengah. Kita startkan menengah. Bulan dulu. berapa 7, bulan 7. 7. Saya operate bulan 7. Okey, nasib baik awak ingat dari operate awak. Dua-dua event tak kena. Geram aku nak pergi. Apa bukan nak cakap beza. Okey. Mesti yang menengahnya lagi best sebab dia first time. Betul. Dan mengumpulkan anak-anak di Putrajaya. Apa yang kau nampak disisit lah? Menengah dengan rendah, kedua-duanya aku nampak dia ada keistimewaan masing-masing. Kalau macam sekolah menengah, dia best sebab kau dapat tengok game yang laju, game yang lebih dramatik, Faham? skill yang lagi best, dan bakat-bakat yang banyak. Sekolah menengah. Dan kita orang sebenarnya dah kumpul bakat-bakat ni daripada kejohanan. Daripada kejohanan hari tu. Kita tak nak bakat diorang habis kat situ je. Jadi ini pula inisiatif yang Day One bawa. Dia akan latih pemain-pemain yang kita pilih masa kejohanan tu untuk masuk dalam tim pilihan kita orang. Faham? Jadi kita akan cuba lebih bagi intensif training kat player-player ni lah. Kira bukan setakat futsal circuit organize a tournament, tapi dia pun mencari bakat. Betul. Faham? Dia sebenarnya benda tu semua secara spontan ke. Dia bukannya masa kita nak buat tu kita dah cakap dah nanti masa kejohanan kita pilih. Tak ada. Faham? Dia secara spontan. Maksudnya bila kejohanan tu berlangsung dan kita lihat, bagus ni bakat budak-budak ni. Jadi dari situ kita fikir, jom kita pick up player-player ni, kita training dia, dan kita bawa dia ke level-level yang akan lebih pendedahan lah. Ambil nama, bagi nombor IC. Zaman dulu kan Kita siap buat mencari Ramli. Faham? Betul. Jadi sebab macam Day One tu sendirilah, dia memang kata zaman dulu tak ada benda tu. Jadi bila benda tu ada depan mata dia, dah tengah berlangsung, dia kata benda ni memang harus diteruskan. Dan dia sendiri sebenarnya dah berkorban macam-macam kan? Tenaga, wang, ringgit, lepas tu masa dengan keluarga kan, untuk buat benda-benda macam ni. Jadi aku memang appreciate gila kat semua ahli-ahli members yang terlibat dalam futsal circuit ni. Sebab benda ni bukan benda yang mudah. Faham? Benda ni kalau kita borak kat kedai, kita cakap nak buat, benda tu mudah. Tapi bila nak buat tu jadi susah. To be honest, lagi satu aku nampak benda ni, kalau aku join korang, aku sebagai penonton lah, kalau aku nak tengok futsal antara sekolah, dia bukan benda sambutan yang tinggi. Betul. Nak comparekan dengan bola sepak. Betul. Tapi tim futsal circuit still juga berjalan dan menjayakan tersebut. Alhamdulillah 2 tournament dah berjalan. Betul. Apa feedback players? Feedback players yang kita banyak dapat, dia tanya tahun depan. Sebab sorry aku nak kredit tu dekat Instagram you guys punya media sekali. Sebab aku tengok dekat Instagram ada rekod lah, ada nama player. Banyak komen daripada players best, katalah tunggu next tournament lah. Kita go feedback players dulu. Okay. Apa feedback players? Kebanyakan players yang sebab aku sendiri pun memang duduk kat Putrajaya kan. Jadi players yang jumpa aku ataupun coach cikgu yang jumpa aku, dia tanya macam ni, tahun depan nak buat bulan berapa?